Raja Haziq 5 servis. 5 mata di Haziq tadi. Baik. Oh, tahan 2. Apakah ini Mas? Ya, Mas. Baik. 15-9. Of the 34th SEA Games, Malaysia. Sekarang ini disaksikan penyerahan rasmi bendera SEA Games Federation Sukan SEA dari tuan rumah Thailand kepada tuan rumah yang seterusnya, iaitu Malaysia, dengan Tan Sri Datuk Seri Dr. Muhammad Nozar Zakaria, Presiden Majlis Olimpik Malaysia dan Naib Presiden Majlis Olimpik Asia untuk Asia Tenggara, Zona Asia Tenggara, menerima bendera, menandakan dengan rasminya tuan rumah bagi Sukan SEA yang ke-34 akan langsungkan di negara kita. Ya, satu mandat yang cukup besar diserahkan kepada kita, termasuklah di sini Dr. Muhammad Taufik bin Johari, berusia 29 tahun, Menteri Belia dan Sukan yang baru untuk kita dengan tugasan pertamanya bersama dengan bendera Sukan SEA. Ya, untuk dibawa pulang ke Malaysia sebagai tuan rumah untuk Temasya yang seterusnya pada tahun 2027 nanti, 2 tahun dari sekarang.และลำดับต่อไป dinaikkan dan lagu negaraku berkumandang di penghormatan pada tuan rumah seterusnya untuk Sukan SEA.